Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke channel The Secret of Gamelan Melayu. Adakah anda semua tahu apa itu gamelan Melayu? Gamelan bukan sekadar alat muzik tembaga, tetapi ia merupakan satu warisan budaya istana yang merentasi masa dan juga tempat. Ia bermula daripada Riau Lingga, berkembang di Pahang dan menyemarak di Terengganu. Setiap hentakan dan juga bunyi yang dihasilkan telah membawa satu makna dan emosi yang mendalam kepada para pendengar. Jadi, kami amat bersyukur kerana dapat menjemput 8 orang tetamu yang telah menembubah dengan Encik Nur Azman bin Haji Muhammad Ramli, seorang tokoh ataupun penggiat gamelan Melayu dan muzik tradisional Melayu. Jadi, siri ini akan dibahagikan kepada 4 episod dan harapnya dapat memberikan gambaran gamelan Melayu yang jelas. Dipersilakan. Hai, saya Koi. Saya Hui Ling. Hello, saya Afrida. Selamat datang ke channel The Secret of Gamelan Melayu. Baiklah, sebelum kita memulakan perkongsian hari ini, biarlah saya ceritakan sedikit tentang asal-usul gamelan Melayu. Jadi perkembangan gamelan Melayu ini dia bermula dari Kesultanan Riau Lingga yang pada masa dahulu mempunyai hubungan yang rapat dengan Kesultanan Johor. Jadi hubungan ini dia menjadi lebih erat apabila berlakunya perkahwinan antara putera Raja Riau dengan Wan Esah, iaitu adik kepada Bendahara Pahang. Jadi pada tahun 1835, Bendahara Pahang telah berangkat ke Riau untuk menghadiri istiadat pertabalan diraja, di mana beliau telah menyaksikan persembahan gamelan dan tertarik dengan keindahannya. Selepas itu, Bendahara telah membawa set gamelan itu dari Riau ke Pahang. Di situlah gamelan dimainkan sebagai muzik istana dan dikenali sebagai joget gamelan Pahang kerana dimainkan bersama tarian. Gamelan ini telah menjadi hiburan di istana Sultan Ahmad I. Namun, setelah kemangkatan baginda, tradisi gamelan ini mula terhenti. Tradisi gamelan ini diteruskan semula apabila Puteri Sultan Ahmad I di Pahang berkahwin dengan Sultan Sulaiman dari Terengganu. Beliau telah membawa alat gamelan ke Istana Terengganu, di mana gamelan berkembang pesat di bawah bimbingan baginda berdua. Di sini, ia dikenali sebagai joget gamelan Terengganu. Pada mulanya, gamelan hanya dimainkan di istana sebagai hiburan diraja, tetapi pada mulai tahun 1969, ia dibuka untuk persembahan umum. Kini, gamelan Melayu terus berkembang dan dimainkan pada berbagai acara, termasuklah lagu-lagu moden selain daripada repertoire tradisional seperti Timbang Burung, Ayak-ayak, Togok dan ataupun Topeng. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita menjemput 2 orang tetamu kita untuk membincangkan tentang gamelan Melayu tradisional. Jadi, Hui Ling, apakah pandangan kamu terhadap gamelan Melayu ini? Kalau bagi saya, gamelan ini dia memang didengari sangat monotonous sebab dia dimainkan dalam skala pentatonik iaitu do, re, mi, sol, la yang boleh diwakili dengan nombor 1, 2, 3, 5 dan 6. Jadi biasanya gamelan Melayu akan dimainkan untuk mengiring tarian atau perarakan masuk tetamu. Jadi bentuk dia akan berulang-ulang mengikut keperluan. Oleh sebab itu, memang kita akan dengar dia sama sahaja daripada mula sampai habis. Tetapi, actuallynya banyak rahsia juga dalam permainan gamelan Melayu ini. Banyak ilmu yang perlu kita mengambil tahu sebelum kita main. Baik, terima kasih Hui Ling atas perkongsian tadi. Apa pula pandangan Afrida terhadap gamelan Melayu ini? Okey, pendapat saya, skor gamelan Melayu ini kalau dilihat mudah sebenarnya. Dan sebab hanya ada 4 hingga 6 baris yang ditulis dalam nombor 1, 2, 3, 5 dan 6. Dan nombor ini mewakili not-not dalam skala pentatonik. Tetapi, banyak juga ilmu yang perlu kita tahu untuk menghasilkan ensemble yang harmoni. Contohnya, simbol V huruf kecil yang mewakili permainan kenong, simbol U yang diterbalikkan mewakili gong kecil, manakala simbol O kecil mewakili permainan gong besar dan semua ini kena dimainkan tepat pada masa permainan gamelan. Faham. Terima kasih Afrida. Tadi Hui Ling ada sebut yang gamelan Melayu ini dia punya bentuk dia berulang-ulang. Jadi ada tak satu istilah yang spesifik
nama spesifik yang mewakili bentuk-bentuk ini? Kalau bentuk-bentuk yang berulang-ulang ini kita boleh sebut sebagai strofik, STROFIK, iaitu bentuk A dari mula sampai habis. Oh, so kalau macam tu, bentuk dia memang dari awal sampai akhir memang macam tu je ke? Actually tak, struktur bagi gamelan Melayu adalah buka, isi dan tutup. Yang berulang-ulang itu cuma bahagian isi sahaja. Jadi macam mana kita nak tahu lagu itu bertamat? Selalunya pemain gendang atau keromong akan menjadi ketua kumpulan kerana kedua-dua alat itu lebih mudah didengari oleh pemain lain. Jadi mereka harus ambil tahu dan membuat keputusan bila masa nak menamatkan lagu. Jadi bila mereka hendak tamatkan lagu, mereka akan melambatkan tempo yang dipanggil sebagai Ritardando. ritardando. Okay, baik. Kalau macam tu, dengar macam tu, gamelan Melayu ini dia sangat mudah untuk pelajari lah. Sebab main ketuk-ketuk ikut nombor sahaja. Taklah. Kalau untuk sarung demung dan sarung barung, kita perlukan mute selepas kita mengetuk satu not. Contohnya kita ketuk tangan dengan kanan-kanan, tangan kiri kita kena mutekan dia punya bila tu. So untuk yang gendang pula, kebanyakan rentannya dia akan dimainkan secara albit. Jadi bagi saya lah, untuk yang kedua-dua ni saya rasa agak susah lah kalau kita nak catch out dengan nak mainkan dengan betul. Oh, patutlah pada masa latihan hari itu banyak terkial untuk ikut rentak ya, itu. Tu. Okay. Jadi selain apa yang disebut oleh Huiling, Afrida, apakah pendapat kamu terhadap pembelajaran alat gamelan ini? Okey, bagi saya, gamelan Melayu ini sebenarnya taklah susah dan taklah senang. Kalau untuk gambang, ada 3 jenis ketukan yang boleh dimainkan, iaitu sekata, serentak dan berlawan. Dan ketukan ini tidak ditulis dalam skor ya. Jadi pemain tersebut akan main ikut feeling dan kesesuaian lagu gamelan tersebut. Okey. Jadi bagi kamu berdua, apakah alat dalam gamelan Melayu yang rasa paling susah untuk dipelajari? Keromong. Kenapa keromong? Sebab kan keromong ni dia memain peranan untuk bermain bunga-bunga untuk lagu tradisional ini. Notasi yang perlu main tu dia tidak tercatat. Jadilah agak susah kalau kita tak tertulis tu. So lepas tu kita pun tak boleh tambah sesuka hati. Kita ada caranya untuk yang kita kena ikut dalam penambahan bunga-bunga ini. Saya setuju pendapat Huiling, dan bunga-bunga ini pun ada perbezaan antara negeri Pahang, Terengganu dan Istana. Ya. Baiklah, terima kasih. Selain kita dapat menambah bunga dengan menggunakan keromong, mewariasikan corak dengan gambang, apa lagi teknik yang boleh digunakan untuk mengkayakan lagi gamelan Melayu tradisional ini? Ada tekniknya. Teknik tersebut kita panggil teknik mencincang. Teknik mencincang macam ini mencincang bawang? Bukanlah. Teknik mencincang ini akan dimainkan oleh pemain-pemain saron ya. Okey, faham. Jadi, baiklah, disebabkan masa yang tidak mengizinkan, itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Jadi, terima kasih Huiling dan Afrida atas kesudian perkongsian tadi. Sama-sama. Jadi penonton-penonton, jangan lupa like and subscribe untuk channel ini. Jadi kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Bye. Bye-bye. Skil yang digunakan untuk gamelan Jawa adalah sangat berbanding dengan gamelan Melayu. Tapi sebenarnya pitch yang dikeluarkan daripada scale pentatonik dan juga scale slendro adalah tidak sama. Hai, saya Koi. Hai, saya Sila. Hai, saya Devashini. Selamat datang ke channel The Secret of Gamelan Melayu. Dalam episod ini, kami akan membincangkan tentang perbezaan antara gamelan Melayu dan juga gamelan Jawa yang sering mengelirukan orang. Baiklah, seperti apa yang kita tahu, gamelan Melayu ini dia berasal daripada Riau dan mempunyai 7 alat sahaja, iaitu keromong, gambang, sarung barun, kenong, gendang dan juga gong. Jadi,
soalan saya, apakah pendapat kamu berdua terhadap perbezaan antara gamelan Melayu ini dan juga gamelan Jawa dari sudut alat muzik? Jadi dari segi perbezaan di antara gamelan Melayu dengan gamelan Jawa dari sudut alat muzik, kalau untuk gamelan Melayu mempunyai 6 alat idiofon dan juga 1 alat membranofon. Antara 6 alat idiofon yang digunakan merupakan keromong, gambang, sarung baron, sarung peking, gong dan juga genong. Manakala alat membranofon yang digunakan merupakan gendang. Dari segi gamelan Jawa pula, selain daripada alat muzik idiofon dan juga alat muzik membranofon, alat aerofon dan juga kordofon seperti suling dan juga rebab juga digunakan. Baiklah. Dewa, kamu tahu tak ada tak apa-apa alat yang membezakan gamelan Melayu dan juga gamelan Jawa ini? Okey. Jika kita tengok alat untuk gamelan Jawa tu sebenarnya sangat banyak. Dia boleh pergi sampai 22 alat muzik. Sebagai contohnya dari kita boleh tengok alat seperti seruling, rebab ataupun gong yang berbeza dan sebagainya. Okey. Tadi Dewa ada cakap tentang gong yang berbeza pitch. Jadi, apakah scale yang digunakan dalam gamelan Melayu ni? Adakah dia sama macam gamelan Jawa? Okey. Kalau kita tengok, dia tidak sama sekali sama. Sebab apa? Sebenarnya skil yang digunakan untuk gamelan Jawa adalah sangat berbeza daripada berbanding dengan gamelan Melayu. Contohnya dalam gamelan Melayu, kita guna pure scale pentatonik. Manakala gamelan Jawa pula, kita menggunakan scale slendro dan pelok. Adakah skill yang tadi cakap yang skill slendro dan juga pelok ini dia sama macam skill pentatonik? Sebenarnya, scale pelok dan juga scale pelok slendro adalah tidak sama sekali dengan scale pentatonik. Walaupun scale slendro dan juga scale pentatonik adalah hampir sama, iaitu kedua-duanya adalah terdiri daripada 5 not, iaitu do, re, mi, so, la. Tapi sebenarnya pitch yang dikeluarkan daripada scale pentatonik dan juga scale slendro adalah tidak sama. Kalau dalam scale pentatonik, 1 adalah do, 2 re, 3 mi, 5 merupakan so dan 6 merupakan la. Tapi dalam scale slendro pula, 1 not yang pertama lebih kepada sharp do dan not yang kedua lebih kepada sharp re dan not yang ketiga lebih kepada sharp mi dan not yang keempat lebih kepada sharp so dan yang kelima sharp la. Dari segi scale pelok pula, scale pelok juga merupakan salah satu scale yang biasa digunakan dalam gamelan Jawa. Jadi scale pelok ini adalah terdiri daripada 7 not yang ditandakan sebagai not 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Not dalam scale Jawa ini dia tak seperti standard yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Jadi kalau kita nak dapatkan not tu dengan menggunakan piano ataupun keyboard, memang kita tak boleh dapat. Suara tu lebih pelik sikit. Jadi kalau kita dengar gamelan Jawa ni, pitch dia agak pelik sikit lah. Maksudnya dekat sini memang kita tak akan dapat skill pelok dan juga slendro ni ke? Untuk yang tu, saya rasa kalau kita guna instrumen macam fretless instrumen seperti violin, mungkin kita boleh dapat scale slendro dan pelok. Okey, baik, terima kasih. Begitulah perbezaan antara gamelan Melayu dan juga gamelan Jawa. Ada tak lagi perbezaan lain? Selain daripada perbezaan dari segi alat muzik dan juga scale, sebenarnya gamelan Jawa dan juga gamelan Melayu juga mempunyai perbezaan dari segi melodi. Jadi kalau kita dengar melodi gamelan Jawa, kita akan mendapati bahawa melodi gamelan Jawa ni dia lebih kaya sikit dan tekstur dia pun lebih tebal sikit. Sebab dalam gamelan Jawa kan kita akan menggunakan lebih banyak alat muzik. Dan dalam gamelan Melayu, alat muzik yang digunakan lebih kurang. Dari segi teknik permainan juga, gamelan Jawa akan mengaplikasikan lebih banyak teknik permainan seperti ostinato dan juga drone. Dari segi gamelan Melayu pula, teknik permainan yang digunakan lebih kurang sikit. Baik, kalau dari segi tempo pula, adakah dia sama juga antara gamelan Melayu dengan gamelan Jawa? Okey, biasanya kalau tengok tempo bagi
lagu gamelan Melayu tradisional pula selalunya sederhana ataupun lambat, antara 70 hingga 90. Tetapi kalau berbanding dengan gamelan Jawa pula, temponya adalah lebih cepat berbanding dengan gamelan tradisional Melayu. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat dari segi skor, adakah terdapat perbezaan ke ada skor gamelan Melayu dan skor gamelan Jawa? Adakah itu sama? Memang saya rasa tak sama sekali. Sebab walaupun kedua-dua menggunakan sistem bernombor, tetapi skor gamelan Jawa itu akan lebih rumit berbanding dengan gamelan tradisional Melayu. Jadi kalau pasal rumit ini, boleh tak ceritakan sedikit bagaimanakah yang lebih terperinci tentang skor gamelan Melayu ini? Seperti yang saya nyatakan tadi kan, alat muzik yang digunakan dalam gamelan Melayu lebih kurang sikit jika berbanding dengan gamelan Jawa. Jadi untuk skor gamelan Melayu mungkin 1 muka surat ataupun paling banyak pun 2 muka surat pun dah cukup. Tapi untuk skor gamelan Jawa pula disebabkan alat muzik yang digunakan lebih banyak sikit. Jadi muka surat untuk skor gamelan Jawa boleh pergi sampai 3 hingga 5 muka surat kerana dia menggunakan lebih banyak alat muzik dan teknik permainan tu pun rumit sikit. Baik, terima kasih Zinla. Dari segi aspek sosial pula, macam mana ni? Gamelan Jawa ni, adakah dia lebih berkembang di kalangan rakyat? Jadi tak sama seperti di Malaysia. Sebenarnya di Jawa, masyarakat Jawa telah biasa dengan gamelan Melayu ni. Gamelan Jawa ni. Iaitu mereka telah terdedah dengan gamelan ni sejak mereka kecil. Jadi waktu mereka menghadiri apa-apa majlis ataupun apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan budaya mereka, mereka akan dengar ataupun mereka akan mempersembahkan gamelan itu. Jadi mereka telah membiasakan diri mereka dengan gamelan itu. Tambahan pula di Jawa juga mereka jarang melakukan improvisasi terhadap gamelan mereka. Jadi ini telah menjadikan gamelan Melayu bagaikan satu identiti ataupun budaya mereka. Kalau untuk gamelan Melayu pula, bagaimana? Okey, jika kita teliti, even dalam Malaysia, gamelan Melayu ini kita hanya mempersembahkan dalam majlis rasmi seperti konvo ataupun waktu kita dimainkan waktu kedatangan VIP ataupun festival tradisional. Jadi, gamelan Melayu ini memang agak sangat jarang didengari oleh rakyat Malaysia. Mahupun kita tengok daripada kita punya dari segi universiti ke ataupun kita tengok rakyat ke ataupun murid-murid di sekolah ke, memang jarang didedahkan dengan gamelan muzik Melayu. Okey. Jadi, terima kasih. Perbincangan hari ini bukan untuk membanding beza gamelan Melayu ke gamelan Jawa, siapa lebih hebat. Tetapi untuk menjelaskan apakah perbezaannya. Jadi, terima kasihlah saya ucapkan kepada tetamu, Dewa dan juga Zinla atas perkongsian tadi. Jadi, untuk mengenal lebih lanjut lagi tentang gamelan ini, mari kita saksikan untuk episod yang seterusnya. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share dan subscribe untuk channel kita. Jumpa lagi. Bye. Bye. Kita mengubah lagu tu dengan syaratnya bukan semata-mata nak modernkan, tetapi kita kena juga jaga teknik permainannya. Evolusi bukan ancaman, sebaliknya cara untuk memastikan gamelan Melayu terus hidup dalam dunia muzik hari ini. Hai, saya Koi. Hai, saya Zinyun. Hello, saya Beiying. Selamat datang ke channel The Secret of Gamelan Melayu. Dalam episod ini, kami akan membincangkan tentang gamelan Melayu contemporary yang akan membantu peningkatan minat terhadap generasi muda kita. Jadi, Xingyun, dengar-dengar kamu pernah mengubah suai lagu gamelan Melayu dalam konteks contemporary. Jadi, boleh tak kamu ceritakan sedikit tentang bagaimana proses pengubahan lagu tersebut? Boleh, sebenarnya untuk lagu Inang Cina ini, apa yang saya buat? Pertama sekali saya ubah suai dia punya tempo. Sebab versi asal tu kan dia rasa lebih agak perlahan.
Jadi mungkin audiens yang dengar tu dia mungkin mudah tertidur. Jadi kumpulan kami fikir nak bagi dia lebih segar sikit atau rasa ringan dan hidup. Dalam istilah muzik kita boleh cakap nak bagi dia ke arah lebih allegro. Maksudnya tempo yang lebih cepat dan ceria. Lepas tu saya nak bagi orang bila dengar tu bukan sekadar lagu tradisional biasa je ni, tapi ada elemen yang buat terkejut sikit. Macam menarik juga versi ni. Dan ada rasa wow tu. Lepas tu kalau kita dengar terdapat ada solo oboe yang kita telah tambah kat intro. Sebab bunyi oboe tu lembut. Tapi ada karakter dia sendiri. Jadi masa mula-mula masuk tu, dia boleh tarik perhatian para pendengar tu. Jadi dari segi melodi, kami tak nak bagi lagu ni terlalu berulang atau kita cakap monotonous. Jadi kami buat beberapa variation. Contoh, masa lagu tu, asal tu macam ni. Tan 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 tan. Tapi kita ubah jadi tan ta 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 tan ta tan 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 ta 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 tan. Tujuan ni supaya lagu untuk perjalanan yang lebih menarik, tak bosan dan orang rasa nak dengar sampai habis. Merancakkan lagu tu. Ya, betul. Secara keseluruhannya saya cuba kekalkan jiwa Inang tu tapi dengan nafas yang baru. Lebih ceria, lebih bertenaga dan sesuai untuk audiens sekarang. Okey, baik, terima kasih. Itulah pandangan daripada penggubah lagu. Jadi, Bei, apakah pandangan kamu pula sebagai pemain lagu contemporary? Semasa saya memainkan lagu Inang Cina, saya berasa sangat teruja dan bersemangat. Lagu ini mempunyai irama yang rancak dan bertenaga dengan tempo allegro sekitar 140 beat per minit yang membuatkan suasananya ceria dan hidup. Tempo yang pantas ini memberi cabaran kepada saya untuk memastikan setiap not dimainkan dengan tepat, terutamanya pada bahagian yang berulang seperti melodi motif utama. Dari segi struktur, lagu ini mempunyai bentuk yang jelas, iaitu terdiri daripada bahagian A, B dan C dengan arahan ulangan yang menjadikan keseluruhan lagu lebih dinamik. Saya dapat merasakan kesinambungan antara setiap bahagian, seolah-olah ini bercerita tentang suasana perayaan masyarakat Cina yang penuh dengan keriangan. Melodinya juga mudah untuk saya ingat, beralun lembut tetapi tetap mempunyai tenaga yang tersendiri. Apabila saya memainkan, saya dapat membayangkan tarian Inang yang anggun dengan pergerakan yang berayun mengikut rentak muzik. Secara keseluruhannya, memainkan lagu Inang Cina membuat saya berasa bangga dengan kepelbagaian budaya muzik di Malaysia. Ini juga mengingatkan saya bahawa setiap kaum mempunyai keindahan irama tersendiri dan apabila dimainkan bersama, ia melambangkan keharmonian dan perpaduan dalam kepelbagaian. Baik, setelah saya mendengar daripada penggubah dan juga pemain, memang saya teruja sangat nak tengok persembahan Inang Cina daripada kumpulan kamu ini. Boleh juga, boleh sertakan kat sini. Okey, video. Okey. Baik. Jadi soalan saya yang seterusnya iaitu dari aspek struktur muzik, iaitu melodi dan juga tempo. Ada tak aspek lain yang boleh dimasukkan untuk lagu contemporary gamelan Melayu? Bagi saya ada. Kita boleh mengubah lagu dari segi aspek meter yang berlainan juga. Antara contoh berdasarkan temu bual dengan Encik Asman, beliau juga cadangkan adalah terdapat seperti meter yang lain seperti 3, 4, 6, 8, pom cha-cha macam tu. Jadi dalam konteks contemporary, lagu yang digubal tiada batasan terhadap meter. Kita boleh ubah sesuai mengikut kreativiti kita dan kemampuan pemain. Okey. Itu saja. Apa pandangan Beiying pula?
Pada pandangan saya rasa dinamik pun merupakan satu elemen yang penting dalam penggubalan lagu kontemporari. Disebabkan dinamik penting untuk membantu penyampaian perasaan sesebuah lagu kepada penonton dan pendengar. Baik, terima kasih. Memang saya faham. Kalau dari segi alat muzik pula, boleh tak kita nak masukkan alat-alat muzik moden dalam gubahan lagu kontemporari ini? Seperti mungkin boleh letak keyboard, violin ke, gitar dan sebagainya. Boleh je nak masukkan. Cuma kita kena tengok risikonya. Sebab kalau alat muzik berpitch ni, dia seperti keyboard dan gitar, dia mungkin akan berlaku technical problem. Seperti pitch tak sama dengan alat muzik gamelan Melayu. Terdapat juga masalah yang lain juga. Contoh balancing dia pun mungkin tak sesuai lah. Sebab Susah kalau untuk selaraskan. sesuai untuk selaraskan. Sebab gamelan ni dia perlu mic yang lebih sensitif. Tetapi masa kita tambah alat muzik lain, kita kena selaraskan. Jadi persembahan tu baru boleh nampak cantik lah. Macam tu. Okay, faham. Jadi ada tak apa alat muzik yang sesuai untuk kita masukkan? Kalau nak selamat, kita boleh menggunakan alat muzik yang tidak berpitch. Contohnya alat perkusi seperti simbal dan tamborin. Alat perkusi ini, dia tidak akan mengganggukan melodi alat gamelan. Jadi dia akan lebih selamatlah daripada kita tersilap menyentuh pantang larang penggubalan lagu gamelan. Okay, bagus. Terima kasih. Jadi, seperti apa yang kita tahu, Encik Azman ini, dia banyak menjadi juri pertandingan gamelan pada peringkat kebangsaan. Jadi, adakah kamu tahu apakah rahsia yang beliau kongsikan untuk kita selalu menang pertandingan? Selalunya peserta pertandingan ini dia akan memainkan dua buah lagu, iaitu lagu tradisional dan lagu contemporary. So untuk lagu tradisional, kita perlu mengekalkan struktur asal lagu tersebut. Manakala lagu contemporary, kita boleh mengubah suai ikut kreativiti masing-masing. Oh, macam tu. Jadi ada tak lagu yang kalau kita masuk pertandingan lagu itu mesti boleh menang? Ada tak lagu macam tu? Tak ada lagu macam tu. Pemilihan lagu ni boleh dibuat berdasarkan kemampuan murid. Yang paling penting elemen seperti tempo dan teknik permainan tu kita perlu jaga dengan baik. Dan yang paling penting kerjasama antara murid. Kita kena jalan example tu secara serentak baru kita nampak example tu berkesan, dia cantik macam tu. Okay. Maksudnya buat apa-apa pun kerjasama tu paling penting. Ya, betul. Baik. Jadi akhir sekali lah saya ada satu soalan yang sangat penting. Sebab sebagai penggubah lagu contemporary dalam gamelan Melayu, adakah mengubah suai lagu itu akan merosakkan identiti gamelan Melayu tersebut? Bagi saya tidak, sebab kita mengubah lagu tu dengan syaratnya bukan semata-mata nak modernkan, tetapi kita kena juga jaga teknik permainannya, skill pentatonik tu kita juga kena kekalkan supaya dia membawa image gamelan Melayu. Dan juga adabnya kita juga perlu jaga seperti pemakaian, macam mana cara duduk dan sebagainya. Kesopanan itu. Ya, betul, untuk mengekalkan adab dalam dalam gamelan Melayu. Okey. Apa pula pandangan Beiying? Bagi saya, kita menjadikan lagu contemporary untuk menarik minat dan semangat cinta akan warisan negara. So jadi evolusi bukan ancaman, sebaliknya cara untuk memastikan gamelan Melayu terus hidup dalam dunia muzik hari ini. Baiklah. Terima kasih sangat-sangat atas perkongsian yang sangat menarik ini. Jadi dengan itu berakhirlah sesi kita pada hari ini. Jadi jangan lupa like and subscribe untuk channel kami. Kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Bye. Bye. Kalau bagi saya, perkataan lenyap
lebih sesuai dijelaskan untuk fenomena gamelan Melayu ini? Bukan berpuluh-puluh ringgit ke beratus-ratus ringgit. Dia berpuluh-puluh ribu. Hai, saya Koi. Hai, saya Yeling. Hai, saya Jai. Selamat datang ke channel The Secret of Gamelan Melayu. Baiklah, setelah 3 episod, kita tersampai ke episod yang terakhir, iaitu cabaran dan usaha untuk memartabatkan gamelan Melayu. Jadi sebelum kita melihat cabaran memartabatkan gamelan Melayu, saya ada satu persoalan. Adakah gamelan Melayu ini dia sudah hampir pupus dalam kalangan rakyat? Sedangkan banyak majlis rasmi seperti convocation dan juga kedatangan tetamu yang kehormat masih memainkan gamelan Melayu. Sebenarnya kalau kamu tengok, kebanyakan majlis sekarang hanya membuka audio lagu saja. Mereka tidak memainkan gamelan Melayu secara live. Betul. Jadi pada pandangan saya, kalau nak cakap pupus, tak sampai lagi tahap itulah. Sebab banyak orang masih mengetahui gamelan Melayu. Cuma tidak tahu cara permainan dan nama-nama alat muzik. Kalau bagi saya, perkataan lenyap lebih sesuai dijelaskan untuk fenomena gamelan Melayu ini. Oh, perkataan lenyap lah. Okey. Faham? Jadi, Yueling, apakah pandangan kamu pula terhadap fenomena ini? Kalau bagi saya, sebenarnya terdapat usaha yang masih dilaksanakan untuk mengekalkan gamelan Melayu ini, seperti festival tradisional dan pertandingan gamelan. Kalau dalam pendidikan, silibus tradisional seperti gamelan Melayu masih terdapat di sistem pendidikan Malaysia. Jadi sebenarnya dia bukan pupus, cuma macam Jai yang beritahu, kebanyakan orang tak tahu cara permainan dia. Baik, terima kasih. Boleh tak kamu dua ceritakan apakah faktor yang sebenarnya menyebabkan penyebaran gamelan Melayu ini dia menyekat perkembangan itu kepada generasi muda? Yang pertama, of course, sebab masalah kewangan lah. Sebab set gamelan ni dia bukan murah sangat. Dia bukan berpuluh-puluh ringgit ke beratus-ratus ringgit. Dia berpuluh-puluh ribu. So, jadi memanglah banyak sekolah ke institusi dia kurang berkemampuan lah nak beli set alat gamelan ni. Betul juga. Kalau tak ada ini, memang kerja-kerja ni susah untuk dijalankan, betul tak? Jadi, macam mana kalau kita nak beli set gamelan yang murah? Adakah itu sesuai? Inilah antara faktor-faktor yang menghalang penyebaran gamelan Melayu. Kenapa pula? Set gamelan yang kurang bajet ini biasanya kualitinya akan kurang sikit lah. Ia akan mudah out of tune. Jadi apabila kualiti yang tidak memuaskan ini akan menyebabkan tenaga mengajar tiada mood. Lama-lama tenaga mengajar itu akan berpindah ke institut atau sekolah lain lah. Oh, faham. Jadi kalau macam itu, boleh tak kita nak melakukan proses penalakan itu sendiri? Proses tuning gamelan itu? Alat gamelan ni kalau nak tuning dia agak susah sikit lah. Sebab kita perlu pakai yang memiliki kemahiran tersebut. So kalau tidak, alat-alat tu memang dia senang rosak. Okay. Saya nak tanya, dekat Malaysia ni ada tak pakar-pakar yang mereka pandai untuk membuat penalakan ini? Actually tidak. Sebab hanya beberapa orang yang boleh tuning alat gamelan. Perkara ini telah menyebabkan kos penalaan alat muzik lagi tinggi. Kalau macam tu, walaupun pihak sekolah ataupun kerajaan mereka sudah berusaha memartabatkan gamelan Melayu ini dalam generasi muda, tapi malangnya nampak juga banyak cabaran-cabaran yang tersembunyi di sebaliknya. Jadi untuk soalan terakhirlah daripada saya, sebagai bakal pendidik, ada tak kamu semua mendapat cadangan daripada Encik Azman mengenai cara-cara yang boleh dilakukan, usaha yang boleh dilakukan oleh
guru untuk memartabatkan gamelan Melayu ini? Kalau usaha sebagai seorang guru sekolah rendah, kita boleh memberi peluang kepada murid untuk mengapresiasi gamelan Melayu melalui gambar ataupun video yang ada di YouTube ke semua tu. Kalau ada rezeki lah, boleh membuat surat, membuat rombongan dan bawa murid pergi tengok set gamelan yang sebenar. Baik, apa pula pandangan Jai? Pada pandangan saya, melalui temu bual yang kami telah lakukan dengan Encik Azman lah. Encik Azman ada menjelaskan bahawa UPSI ada menganjurkan program gamelan cilik yang memberi peluang kepada murid untuk berbengkel dan memperoleh pengalaman permainan gamelan Melayu. Oh, jadi program gamelan cilik. Boleh tak ceritakan sikit bagaimana program ini dilaksanakan? Okey. Pertama sekali, Encik Azman bersama pihak UPSI, diorang akan meminta bajet dari bahagian-bahagian di universiti untuk menjalankan projek ini. So, projek ini dibuka kepada murid sekolah rendah yang berhampiran untuk mempelajari gamelan di UPSI pada setiap hari Rabu. Guru pembimbing pula setiap sekolah akan memainkan peranan yang penting dalam memastikan setiap murid komited dalam program tersebut. Seterusnya, melahirkan kumpulan gamelan yang berkemahiran dalam sekolah mereka sendiri. Walaupun sekolah tersebut tidak mempunyai alat gamelan, mereka boleh meminjam alatan di UPSI sekiranya mereka mahu melaksanakan persembahan sempena majlis graduasi atau program sekolah yang lain. Baik, terima kasih. Ada tak usaha lain pula yang boleh dijalankan? Kalau sebagai pendidik, actually kita boleh masukkan lagu gamelan dalam sesi PDPC kita untuk memberi pendedahan kepada murid. So, pihak sekolah juga boleh menjemput pemain gamelan untuk membuat satu bengkel ataupun sesi perkongsian untuk meningkatkan minat murid. Dan dalam PDPC Music, kita juga boleh membuat sikit aktiviti permainan berdasarkan gamelan. Contoh, kita boleh memasang beberapa audio alat muzik dan minta murid teka apakah itu alat muzik yang dimainkan. Bagus. Nampaknya bakal-bakal guru ni memang sangat mempunyai semangat yang sangat tinggi lah dalam memartabatkan gamelan Melayu ini. Jadi saya rasa berakhirlah episod pada hari ini. Jadi terima kasih Jai dan juga Yueling atas perkongsian tadi. Jadi setelah perbincangan 4 episod, maka selesailah siri kita untuk gamelan Melayu ini. Jadi jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kalau penonton ada apa-apa soalan, sila untuk bertanya di ruangan komen. Jadi jumpa lagi. Bye. Bye.